wala tajassasu. Apa maksudnya? Jangan mengintip. Jangan mengintip. Dalam ayat ini Allah beritahu bahawa orang yang berprasangka dia akan mengintip. Kalau kita tak ada prasangka pada suami, pada isteri, pada kawan, kita tak adanya nak pergi cari-cari apa kelemahan dia, kita pergi semak telefon dia, kita semak komputer dia, kita pergi cari, tanya pada kawan, kita tidak akan berbuat demikian. Dan kalau kita sudah ada prasangka, apabila kita mula untuk mengintip, maka Allah ingatkan, wala tajassasu. Jangan mengintip. Prasangka yang negatif, dia boleh bawa dosa, kita kena bertaubat. Kalau kita suka mengintip dan cek email orang, cek telefon orang tanpa izin, mencari kesalahan orang, rupa-rupanya Allah kata sila bertaubat. Sila bertaubat kerana itu adalah dosa besar yang tidak dibenarkan bagi seorang yang beriman. Syaratnya kalau kita beriman, kita tidak akan berbuat demikian.